adab berrisma dan perlindungan anjuran bersama pasukan pelindung kanak-kanak PKK JKM Batu Gajah. Jom kita saksikan bersama-sama. Sekolah ni, ingat ilmu yang kita dapat di sekolah tidak akan berkat kalau kita hati guru, ya. Dan sekolah ni pun hak kita bersama. Selagi kita di SKS ni, jagalah keadaan sekolah yang baik. Jadi saya bangga kawan-kawan dan semua murid-murid ya. Hak dua kita lakukan daripada hak satu, ya. Jadi saya dapat Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasakan program adab berrisma dan berdamai di SKS. Assalamualaikum SKS Putih SOD. Saya Zafira, wartawan cilik semua di SKS Putih. Bersama saya sekarang ini wakil peguam. Puan boleh tak kenalkan diri? Boleh. Hai semua, saya Rozita dari Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam Perak. Apakah nasihat dan harapan Puan kepada murid pelajar pada hari ini? Okey. Terima kasih. Sebenarnya saya sangat bangga datang ke sini dan saya sangat gembira lah sebab dapat berkongsi maklumat mengenai peraturan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan program kita hari ini lah. Besarlah harapan saya supaya anak-anak di sini semua tidak terlibat dalam sebarang gejala sosial, bully, vandalism, gangsterism dan sebagainya. Sebab sekiranya anda terlibat dengan perkara-perkara begini, saya ingatkan sekali lagi, masa depan anda adalah gelap. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zafira, wartawan cilik semua di SKS Putih. Bersama saya sekarang ini salah seorang murid yang hadir pada program ini. Saudari, apakah info yang kamu dapat? Saya sangat gembira kerana program ini dapat memberi motivasi yang baik. Terima kasih. Program yang pada hari ini berjalan lancar dan sangat meriah. Terima kasih kepada semua yang terlibat langsung atau tidak langsung. Semoga kita menjadi generasi yang beradab dan faham dan mulia.